Ramai pasien datang klinik tanya, "Doktor, laser ni boleh buang semua masalah kulit ke?" Kalaulah semudah tu. Hai, saya Dr. Zulaika. Sebenarnya untuk semua masalah ada laser dia yang tersendiri. Nak buang bulu, guna diode laser. Ada parut lekuk, guna CO2 laser. Nak hapuskan pigmentasi, kita guna Q-switch laser. Lepas tu ada yang tanya, "Doktor, saya dengar pico laser lagi canggih." Betul, pico laser adalah lebih high-tech. Ia pancarkan tenaga dalam picosecond. Jadi risiko terbakar dan parut gelap lebih rendah. Tapi harga pico laser ni boleh beli rumah sebiji. RM700,000 sampai RM1,000,000 tau. Sebab tu kos rawatan dia ialah RM1,000 ke RM2,000 per sesi. Q-switch laser pula tetap power, tetap selamat dan jauh lebih mesra poket. Lagi best kalau doktor yang pegang mesin tu adalah doktor yang berpengalaman, dah try macam-macam jenis laser dan dah rawat banyak kes pigmentasi. Biasanya dalam 4 ke 6 sesi pun dah boleh nampak hasil. Ingat ya, kalau nak kulit bersih, tak semestinya poket pun bersih juga.